Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa bihi taufiqi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Ar-Rahman, daripada Ar-Rahim, wa huwa arhamur rahimin. Kita menyambung kelas kita Rabu malam Khamis ni. Kita membaca kitab Zuhud dan Kelembutan Hati, ditulis oleh Dr. Ahmad Farid. Pada waktu ini kita bersama dengan channel utama kita, Bicara Hati dan Sandiwara Dunia. Kita sampai pada tajuk keutamaan takut. Keutamaan takut. Kalau edisi ini pada muka surat 393. Tajuk dia keutamaan takut. Malam ni kita cuba lihat muallif ataupun musannif, maksudnya pengarang, muallif penulis, musannif pengarang, membawa kepada kita ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala menggabungkan sifat takut. Macam mana Allah Ta'ala susun perkataan takut di dalam Al-Quran. Maka dia akan bongkarkan kepada kita sekadar yang dia mampu, secara mukhtasar, secara ringkasan. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi. Keutamaan takut. Allah Ta'ala telah mengumpulkan hidayah, rahmat, ilmu dan keredaan dalam diri orang-orang yang takut. Dan keempat hal ini merupakan tingkatan ahli syurga. Ini adalah asas pada malam ni kita jumpa. Penulis kata sifat takut ini, sifat takut itu al-khawf. Al-khawf, di dalam al-khawf itu dia ada beberapa perkara lain. Siapa-siapa yang ada sifat takut, dia automatik dia akan dapat sifat-sifat lain. Pertama, hidayah. Kedua, rahmat. Ketiga, ilmu. Dan keempat, keredaan Allah. Dan keempat-empat ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, penulis kata itulah Allah menggabungkan sifat ahli syurga. Jadi ikhwan, sifat khauf itu adalah satu sifat, dia menarik sifat-sifat mahmud yang lain masuk. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma sakata Musa al-ghadabu akhadha al-alwaha wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lillazina hum li rabbihim yarhabuna." Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali luh-luh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya. Ini daripada surah Al-A'raf ayat 154. Penulis bawa ayat pertama pada kita menceritakan tentang sifat takut itu. Apa isi dia? Iaitu cerita Nabi Allah Musa balik daripada Tur Sina, mengambil beberapa perintah Allah di sana.
Bila Nabi Allah Musa balik, dia tengok keadaan kaum dia dengan sedih dan marah. Dia marah tu pasal dia sedih melihat dia pemula ambil anak unta sebagai Tuhan, anak-anak lembu sebagai Tuhan. Jadi Nabi Musa dia marah. Quran kata bila dia marah tu nuskhah, lembaran-lembaran yang dalam loh itu ditulis isi Taurat itu dia campak Sat. Dia marah. Lepas tu Quran kata walamma sakata, bila Musa terdiam Sat, sakata Musa al-ghadab, bila Musa itu reda, diam Sat daripada marah dia. Bukan marah benci, tapi marah tu sedih. Marah yang bercampur asifah, dia sedih, dia tengok apa yang berlaku. Maka akhadhal alwah, dia pun ambil balik. Alwah adalah perkataan plural daripada luh. Dia pun ambil balik tulisan-tulisan tu. Yang di dalam tulisan itu, dalam Taurat itu, Allah Ta'ala kata di dalamnya ada petunjuk, ada rahmat. Di dalam Taurat itu ada petunjuk Allah, rahmat Allah, lillazinahum lirabbihim yarhabun, bagi orang-orang yang terhadap Tuhan mereka itu mereka takut. Perkataannya di sini adalah yarhabun. Yarhabun kita boleh terjemah dengan makna takut, tetapi makna yarhabun itu dia lebih kepada makna al-khudu', ketakutan yang menampakkan ketundukan, kepatuhan. Al-khudu', itu orang-orang yang terhadap Tuhan mereka menampakkan ketakutan mereka itu dengan cara mereka tunduk. Tunduk dengan makna kata mentaati perintah, menjauhi larangan. Maka Taurat akan memberi hudan, akan memberi rahmat pada orang-orang yang takut pada Tuhan dengan cara ini, yarhabun. Takut dengan cara tunduk dan patuh pada Allah. Maka penulis mengambil dalil, itulah muatan isi orang-orang yang takut pada Allah sampai dia tunduk. Allah merahmati hati dia, Allah Ta'ala bagi petunjuk dan bimbingan pada dia. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak, dan demikian pula di antara manusia ada makhluk yang bergerak dan bernyawa, dan haiwan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya. Ini daripada surah Fatir ayat 28. Jadi surah Al-A'raf 154, Allah gabungkan dalam takut itu ada hudan dan rahmah. Yang ni pula surah Fatir ayat 28, Allah gabungkan dalam perkataan khasyah, innama yakhshallah, iaitu ada ilmu. Al-ulama merujuk kepada al-alim, iaitu orang yang ada ilmu. Artinya takut itu tidak datang secara biasa-biasa, takut itu datang daripada ilmu. Maka inilah perkataan penulis awal tadi. Dalam perkataan takut itu mengandungi hidayah, rahmat, ilmu dan keredaan. Jadi kita jumpa rahmat dan hidayah. Sekarang kita jumpa dalam takut itu ada ilmu. Baik. Firman Allah Ta'ala, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu
Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-Nya. Jadi sekarang ni pula Allah Ta'ala cerita ada kumpulan hamba dia masuk syurga. Allah bagi senikmat-nikmat syurga, syurga Aden. Macam mana syurga Aden tu dihias dengan anak-anak sungai, mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah Ta'ala kata, satu lain daripada Allah bagi syurga pada mereka ni, Allah bagi satu lagi pada mereka, iaitu radhiyallahu anhum. Allah bagi redha Allah pada mereka. Pasal apa Allah bagi redha Allah pada mereka? Allah jawab, zalika, demikian itu. Liman, Allah Ta'ala kata, balasan bagi orang-orang khasyiya rabbahu, yang masa mereka hidup, mereka takut pada Tuhan mereka. Jadi inilah penulis dan bukti pada kita bahawa dalam ketakutan itu ada keredaan Allah. Maka sempurnalah hujah dia. Allah mengumpulkan hidayah, rahmat, ilmu dan keredaan dalam diri orang-orang yang takut. Dan keempat-empat itu dia kata merupakan tingkatan ahli syurga. Cuba tengok penulis kata, setiap ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu pasti menunjukkan kepada keutamaan sifat takut. Kerana ketakutan adalah buah yang dihasilkan oleh ilmu. Jadi takut dah dibincangkan, takut kepada makhluk, takut pada binatang lain. Takut pada Allah ni lain. Dia sesuatu yang diusahakan. Dia tak main macam tu. Dia diusahakan. Dia diikhtiari. Dikhtiar bagi dia wujud. Dengan apa? Dengan ilmu. Dan kalau kita tanya, dengan ilmu apa? Dengan sebarangan ilmu ke? Tidak. Mestilah dengan ilmu wahyu. Dalam ilmu ni, ilmu apakah yang buat kita kenal Allah sampai kita boleh takut pada dia, sampai kita boleh taat perintah dia, jauhi larangan dia? Jawapannya ilmu tu mestilah ilmu tauhid. Tak ada ilmu lain dah. Sebab dalam ilmu tauhid lah bercakap kita terjah sampai neraka, syurga, nikmat syurga, azab neraka, dalam kubur, alam ghaib, sifat Allah. Tauhid lah membahas. Lain ilmu tidak membahas. Fiqh kita tak mengaji sampai syurga neraka. Tapi ilmu tauhid di situ adalah asas dia. Jadi setiap ayat menunjukkan keutamaan ilmu, pasti menunjukkan keutamaan sifat takut. Allah gabungkan. Takut itu asalnya daripada ilmu. Sebab takut itu adalah samarah, adalah buah daripada ilmu. Takut adalah buah. Kalau ilmu itu sebagai pokok, maka buahnya adalah takut. Maka penulis cuba bagi kita lihat satu ayat. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah padaku jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, iaitu pada perkataan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu takutlah jangan takut pada mereka, takut pada aku sekiranya kamu ada iman. Sekiranya kamu ada iman, maka akan lahir takut kamu. Maka takut itu adalah buah daripada keimanan. Keimanan itu datang daripada mana? Keimanan itu datang daripada ilmu. Tanpa ilmu tidak sah iman kita. Maka inilah penulis bagi tahu pada kita bahawa setiap kali Allah Ta'ala tunjuk keutamaan ilmu, maka Allah akan tunjuk keutamaan sifat takut. Kerana sifat takut itu datang daripada
buah yang bernama ilmu. Cuma menariknya dalam ayat ni ikhwan, kalau kita tengok ayat ni, Allah Ta'ala kata, innama, sesungguhnya, zalikumus syaitanu, itulah dia syaitan. Itulah syaitan. Syaitan dengan dia punya apa? Dia punya kawan-kawan dia, aulia dia. Syaitan ada kawan dia, syaitan ada peneman dia. Apa syaitan buat? Asyaitanu yukhawwifu. Yukhawwifu. Bacaan dia yukhawwifu. Dia ada perkataan khawf. Syaitan itu sentiasa menakut-nakutkan kawan-kawan dia. Maknanya orang yang pi kepada dia. Orang yang cari dia, lepas orang tu cari dia, satu malapetaka syaitan buat ke dia, syaitan tak bagi, dia tu lari pada syaitan. Apa syaitan buat? Syaitan akan takutkan orang tu supaya jangan berenggang dengan syaitan. Macam mana syaitan akan nampakkan pada orang itu betapa syaitan itu ada kuasa dan kuasa dia tak boleh dikalahkan oleh siapa-siapa. Itu syaitan bagi nampak. Dan kalau dia melepaskan diri daripada syaitan, syaitan akan tunjuk betapa kuasanya syaitan bagi mudarat pada dia. Maka dengan itu, dia tak boleh lari daripada syaitan. Sekali orang tu pergi jumpa Tok Bomo, seumur hidup dia akan bertuhankan Tok Bomo. Dia tak boleh lari dah. Tak boleh lari. Sampai bila-bila dia tak boleh lari. Kalau dia nak lari, dia hanya boleh lari dengan tauhid saja. Dia tak boleh hidup tanpa syaitan. Karena itu Allah kata, fala takhafuhum. Jangan takut kepada syaitan dan kuncu-kuncu dia. Wa khafuni. Asalnya bacaan tu ada ya. Wa khafuni. Maka hendaklah kesemua kamu takut hanya kepada aku sahaja, kata Allah. In kuntum mu'minin, sekiranya dalam diri kamu itu ada iman, ada buah iman, maka pasti kamu akan takut pada aku dan kamu tidak akan takut kepada syaitan. Ini ayat sangat dahsyat ikhwan. Ayat ni sebagai pegangan dalam hidup. Ayat ni sebagai pegangan dalam hidup. Syaitan bukan saja dia boleh buat jahat, buat khianat. Dalam hadis Nabi kata apa? Syaitan boleh ludah tui kita. Syaitan boleh kencing. Syaitan boleh muntah. Nabi kata syaitan boleh makan dengan kita. Syaitan boleh masuk rumah kita. Dia boleh berjalan dalam urat darah kita. Semua dia boleh buat. Dia ludah kita, dia kencing kita, dia boleh cekik kita. Kita kata a'udzubillahi min hamazati syaitan. Aku berlindung pada Allah daripada apa? Syaitan ni ada dia punya tiupan dia, bisikan dia, ayat liuk dia, ayat ludah dia. Dia boleh ludah kita, dia boleh pukul kita, dia boleh cekik kita, dia boleh buat 1000 khianat. Maka Allah Ta'ala kata, macam mana syaitan dia akan buat khianat kepada anak Adam, iaitu dengan dia menggunakan awliyaihi. Dia punya, inilah kita kata kuncu-kuncu dia ni. Dia akan guna orang yang pergi duduk dengan dia ni. Dia akan guna orang ni. Di kalangan manusia pun ada, di kalangan jin pun ada yang duduk dengan syaitan. Maka syaitan akan guna dia pun ni untuk bagi rosak orang beriman. 1000 khianat dia buat. Dan sampai peringkat kita pun tahu kelebihan syaitan ni apa dia? Dia boleh guna ilmu sihir yang ada pada diri dia, sihir anak Adam. Dia akan boleh buat. Kalau tengok di sini ikhwan, kita pada perkataan asyaitanu yukhawwifu. Asyaitanu yukhawwifu. Yukhawwifu bermakna satu takut yang melibatkan perasaan, gelisah, kerisauan, sampai pada peringkat kalau dia tak dengar cakap setan tu, dia gelabah untuk hidup. Dia rasa dia nak mati dah. Setan menanamkan keraguan pada dia, jangan sekali-kali hang keluar daripada jalan ni. Setan suruh dia duduk tang situ. Bila dia nak keluar daripada jalan syaitan, syaitan menakut-nakutkan dia sampai kecut hati dia takut.
Dalam seteruk itu syaitan buat pada dia, tiba-tiba Allah kata, fala takhafuhum, jangan sekali-kali takut pada mereka, wa khafuni, takut pada aku. Jadi soalannya ikhwan, bagaimana kita nak jadi orang tak takut pada mereka dan nak jadi orang yang takut pada Allah? Macam mana? Maka tak ada cara lain, tauhid. Mengetahui tauhid, belajar tauhid, 6 rukun iman, belajar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, belajar tentang syurga, neraka, semuanya menerusi kalam Allah. Maka barulah akan terhilang takut kita kepada mereka, akan teralih takut kita kepada Rabbul Alamin. Kalau tidak ikhwan, selama-lamanya kita bersama mereka. Ya Allah Ta'ala kata, alaisallahu bikafin abdahu, tidak cukupkah Allah menjadi pelindung, melindungi hamba-hambanya? Tak cukupkah Allah boleh melindung? Yukhawifunaka billazina min dunillah, iaitu daripada mereka menakut-nakutkan kamu dengan sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah. Syaitan guna sembahan-sembahan ni menakutkan orang beriman. Jangan duduk di jalan Allah, jangan beriman pada Allah, jangan percaya rezeki Allah bagi. Ni kalau sekali hang kena sihir, sampai mati rezeki hang tak dapat dah. Dia tutup habis rezeki hang. Dia menakutkan kamu dengan benda-benda sekutu-sekutu ni, syirik ni, supaya kamu tidak takut pada Allah. Allah kata, wa may yudlillah fama lahu min had. Golongan ni, kata Allah, golongan yang sesat dan mereka tidak ada had, petunjuk daripada sisi Allah. Jadi macam mana ikhwan nak alih balik? Kita duk wirid, ya Razak, Tuhan itu pemberi rezeki, Allah itu Ghani, dia maha kaya. Jadi kita nak itu kan masuk dalam diri kita dengan gangguan-gangguan yang syaitan bawa kepada kita ini ikhwan. Oh, tak senang. Tak senang. Tapi walaupun tak senang, pada 76 surah An-Nisa ada satu ayat yang dahsyat ikhwan. Ada satu ayat yang dahsyat. Anda tengok macam mana Allah sebut. Apabila kita jumpa sahaja jalan-jalan syaitan, Allah guna kalimah ni dalam Quran. Allah kata, faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Apabila depan kita tu syaitan, depan kita tu kuncu-kuncu syaitan, kawan-kawan syaitan, ada amalan syaitan, perkataan syaitan, hasutan syaitan, ataupun kalau saya kata dalam bahasa kita ni, kalau kita terkena buatan-buatan jahat syaitan, kena sihir ke kena apa, satu benda Tuhan bagi ke kita dulu. Allah kata faqatilu awliya syaitan. Allah kata perang dengan dia, lawan dengan dia, bunuh dengan dia, jangan surrender. Jangan pernah tunduk kepada kuasa sihir. Kalau kita kena, keluarga kita kena, adik-beradik kita kena, orang kata sampai nak tercabut nyawa, ingat ayat ni. Allah kata faqatilu asy-syaitan. Allah kata pergi bunuh, pergi perang syaitan. Jangan pergi menyembah Tok Bomo. Jangan pergi sujud pada orang yang buat jahat tu. Jangan mengaku kata saya dah, tak apalah, ambil lah. Hang mau tanah ni, hang ambil lah. Janji hang jangan buat lah anak bini aku. Jangan. Allah kata faqatilu, lawan, perang dengan dia. Macam mana Muhammad lawan di medan perang, angkat senjata, bertetak dengan musuh Islam. Macam itulah kau lawan dengan syaitan. Lepas tu Allah beritahu pasal apa? Jangan surrender dengan syaitan. Kerana kata Allah, inna syaitana kana dha'ifa. Kerana kekuatan syaitan sangat lemah di sisi Allah. Syaitan tipu je. So ayat yang tadi, yukhawifu, dia hanya menakut-nakutkan kamu. Itu kebolehan dia. Inna syaitan, sesungguh inna kaida syaitan. Kaida bermakna mainan dia, tipu daya dia. Kana dha'ifa, dia tersangat lemah. Dia tersangat lemah. Ada tengok dalam Quran, pada surah Mujadalah ayat 19, Allah cerita satu-satu macam mana orang boleh ikut syaitan.
Macam mana syaitan boleh pengaruh ke orang? Macam mana? Dan kita tengok benda ni betul ke tak betul? Dalam surah Mujadalah ayat 19, Allah katakan, istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Dahsyat ikhwan. Cuma cara kita lah kita nak genggam, nak hadam ayat ni. Allah kata, istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan kuasai mereka. Syaitan kuasai Tok Bomo. Tok Bomo kuasai orang yang mai jumpa dia. Orang yang mai jumpa Tok Bomo, sebelum dia jumpa Bomo, dia telah dikuasai oleh syaitan. Syaitan kuasai daripada ujung sana sampai ujung sini. Kanan, kiri, depan, belakang. Dia telah pun dikuasai. Kita kata dicekak oleh syaitan. Allah cerita, bila syaitan pegang mereka, benda apa mula syaitan buat? Allah kata, fa'ansahum zikrallah. Syaitan lupakan mereka pada Allah dulu. Syaitan tak bagi fikiran dia, hati dia, lidah dia sebut nama Allah. Tak bagi. Sebab kalau dia sebut, akan putus. Lepas itu Quran kata tadi, kaidah syaitan, tipu daya syaitan itu lemah sangat. Bila sebut je nama Allah, dia putus. Dia tak boleh nak conquer kawan tu bila kawan tu istighfar. Saya kita cerita satu ayat Quran yang menarik, pendek saja ayat tu. Allah bagi tahu kalau syaitan kacau kita, apa kita kena buat. Sangat dahsyat ikhwan. Sangat dahsyat dan sangat pelik. Allah kata apa? Allah kata ulaika hizbus syaitan. Mereka itu adalah kumpulan syaitan. Siapa dia? Yang tak mau sebut nama Allah, tak mau ingat nama Allah, tak mau teringat pada Allah, dia dah masuklah dalam hizbus syaitan, golongan syaitan. Allah kata, ala, ketahuilah, inna hizbas syaitan, golongan syaitan itu humul khasirun, dia akan rasa derita kerugian. Ikhwan, kalau kita sebut rugi, tapi antum pergi tanya orang yang rugi, dia menega dia rugi. Dia buat apa-apa dia rugi. Dalam kalimah rugi tu ada satu derita kesengsaraan. Iaitu apa dia? Kita ditorture. Tak boleh tanggung rugi. Kepala kita ni akan jadi bengang. Kita tak mau rugi. Rugi ni menyakitkan, ada derita. Allah kata derita rugi ni hanya akan ditanggung oleh kumpulan yang bersama syaitan. Bukan orang beriman. Orang yang gantung dengan Allah Ta'ala, dia tak akan tangguh apa-apa rugi. So, dia kalau rugi macam kita kata, saya mai-mai, makanan dah habis. Rugilah saya tak ada makan. Kalau macam tu saja, Allah tak angkat perkataan rugi. Rugi ni ada azab dalam dia. Orang rugi, dia bunuh diri. Kerana rugi, dia nak bunuh orang. Kerana rugi, dia putus asa. Jadi dalam perkataan khasir menunjukkan satu derita yang dia tanggung. Dia tak akan aman, dia tak akan selamat. Satu api yang duk bakar diri dia, macam api duk dalam sekam. Ada orang dia tak perasan kalau anak-anak dia menyapi ke rokok menyala. Dia kadang terlepas rokok tu atas katil. Rokok tu ada api depan, jatuh atas katil, dia makan. Dalam katil tu ada span dia lah. Kalau katil dulu ada sabut, bara tu masuk. Bila bara tu masuk, dia makan dalam tu. Kita tak sedar. Bila dia makan habis, kita duduk atas katil rasa panas. Dia boleh bakar satu rumah. Yang tu ada kepada orang, iaitu kerugian, derita rugi, sengsara rugi, periknya rugi, sakitnya rugi ni ada pada orang yang bergantung hidup dengan syaitan. Dia makan sikit-sikit sampai dia masuk lubang kubur. Tak habis kata Allah. Bila akan habis? Sampai dia tinggal syaitan, dia kembali pada Allah. Dan syaitan tak bagi dia tinggal syaitan. Antum pergi cek berapa banyak Tok Bomo tak boleh taubat. Pasal apa? Berapa banyak orang jumpa Tok Bomo tak boleh berhenti.
Bomo bagi pelari, bomo bagi pendinding, bomo bagi yang tu tak boleh lari. Bila dia tua, dia sakit. Sakit pelik-pelik, doktor kata tak sakit. Derita tu ada pada hizbus syaitan. Akhirnya kata Allah, hizbus syaitan ini humul khasirun. Mereka akan derita dengan kerugian. Lepas itu, ikhwan, Allah Ta'ala kata pada surah Ghafir ayat 52. Allah bagi ingat, jangan terperangkap dengan syaitan, kamu akan jadi orang yang zalim. Syaitan tu dah bapa, raja bagi segala zalim. Kita jangan terlibat dengan dia. Jangan sekali-kali. Allah kata, yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Surah Ghafir ayat 52. Allah kata, pada hari, yauma, pada hari, la yanfa'u adh-dhalimin, kami pada hari tidak ada manfaat bagi orang zalim, ma'dhiratuhum, alasan-alasan dia nak bagi apa kepada Tuhan pun dah tak ada guna. Tuhan tak mau terima dah. Tuhan dah bagi peluang untuk dia berjuang hidup dalam dunia, dia tak mau. Dia takut nak tinggal syaitan. Dia tak percaya rezeki Allah bagi. Dia tak percaya sabak tu penawak. Dia tak percaya iman tu boleh tolong dia. Dia percaya syaitan. Maka bila dia mati, Allah Ta'ala kata, yauma, pada hari ini, la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, kami tak akan terima alasan dan keuzuran orang zalim. Apa akan jadi pada dia? Walahumul la'natu, bagi mereka itu laknat Allah hari ini. Walahum su'ud dar, bagi mereka seburuk-buruk negeri dan rumah di akhirat. Jadi ikhwan, bila sampai surah Ghafir ayat 55, Allah bagi pada kita ubat untuk hidup. Ubat untuk hidup. Allah bagi ubat untuk hidup. Allah kata, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li zambika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Allah kata apa? Pertama, Allah kata fasbir, sabar. Allah suruh sabar dulu. Dia kena ganggu syaitan ke, ataupun kena ganggu dengan orang yang suka dengan syaitan ni. Kena, bukan saja maksud saya kena sihir, tapi gangguan-gangguan hidup ni. Kadang orang busuk hati dengan kita. Orang busuk hati tengok keluarga kita bahagia. Orang busuk hati tengok kehidupan kita aman, anak-anak kita berjaya, dia busuk hati. Dia cucuk sana, dia cucuk sini. Ini adalah gangguan syaitan. Apa Tuhan suruh kita buat? Allah kata, fasbir. Allah kata, mula sekali, siagakan diri engkau dengan sabar. Artinya ikhwan, daripada situ, ada satu kepahaman, bermakna kita kena tahu apa itu sabar. Sabar bukanlah bermakna kita kata aku dah nak rimbuk dah kawan tu, mujuk hang dah. Itu bukan sabar. Sabarnya Allah mau, kita kena belajarlah. Dalam Riyadhus Salihin, Nawawi dah kumpul bab sabar. Allah kata fasbir, sabar satu. Yang kedua, Allah Ta'ala kata, lepas pada sabar, apa kena buat? Wa'dallahi haqqun, berpegang benarnya janji Allah. Pegang, hak kedua. I'timad ala wa'dullah, pegang dengan janji Allah. Wa'dullahi haqqun, dan janji Allah Ta'ala itu benar. Janji apa? Allah janji syaitan itu lemah, orang beriman itu kuat. Allah pasti tolong orang yang bergantung pada dia. Pegang janji Allah itu benar. Yang ketiga, Allah suruh kita buat apa? Allah kata, wastaghfir li zambika, kau perbanyakkan istighfar di atas dosa engkau. Allah suruh istighfar yang ketiga. Kenapa? Mungkin kerana apa yang kita lalui ini kerana silap kita sendiri. Kita tak sedar, kita cakap, kita berbuat, orang jadi sakit hati, orang jadi marah. Allah kata, wastaghfir li zambika, istighfar di atas dosa engkau. Di atas dosa yang kita sedar, kita tak sedar, minta ampun pada Allah. Yang keempat, Allah Ta'ala kata, wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar,
Allah kata wasabbih, dan bertasbihlah dan bertahmid kepada Tuhan engkau di waktu pagi, pada waktu petang dan pada waktu pagi. Ulama tafsir kata wasabbih, walaupun perkataannya tasbih, tapi dia ada dua makna. Satu, tasbih di dalam Quran merujuk pada makna sembahyang, terutamanya bila Allah padu dengan waktu al-ashi wal ibkar, merujuk pada waktu sembahyang, waktu sembahyang sebelah pagi, waktu sembahyang sebelah siang. Jadi Allah suruh jaga sembahyang fardu kita. Kadang-kadang tasbih juga maksudnya tasbih. Jadi di sini kita pakai dengan dua-dua makna. Allah kata wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Makna pertama, jaga sembahyang kau, jaga elok-elok sembahyang kau. Maknanya sembahyang kita belah siang, sembahyang subuh, sembahyang kita belah petang, sembahyang asar, jaga elok-elok sembahyang 5 waktu ni. Makna yang kedua, tasbih dan tahmid. Kita ada zikir pagi, kita ada zikir petang. Kerana bila wasabbih bihamdi rabbik dikapit dengan waktu, maka makna kedua, jadi dia merujuk kepada zikir kita belah pagi lepas subuh dan zikir kita belah petang lepas asar. Allah Ta'ala kata kau buat ini, lain kau serah pada aku tahu nak buat apa. Kita akan gelabah bila kita dikacau oleh syaitan ni, kita akan gelabah. Maka pertama sekali Allah suruh kita sabar. Yang kedua, Allah suruh kita berpegang janji Allah Ta'ala itu benar. Ikhwan, sabar dan berpegang dalam hati janji Allah Ta'ala benar, ini macam mana nak dapat kalau tidak belajar akidah? Sebab syaitan dia akan main kepada kita, bagi kita Allah tak betul, janji dia mana, janji dia kuasa mereka lagi jahat, kuasa tu lagi jahat, khianat orang. Siapa boleh lawan khianat orang? Siapa boleh lawan busuk hati orang? Kita akan jadi takut. Maka pertama sekali Allah Ta'ala kata sabar. Sabar adalah ubat, jalan pertama menuju Allah. Yang kedua, pegang janji Allah itu benar. Ketiga, istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jaga sembahyang kamu, subuh kamu, asar kamu. Di antara subuh dan asar ada lagi 3 waktu, jaga. Dan jaga zikir kamu belah pagi dan belah petang. Bakinya serah pada Allah. Kemudian Allah akan tunjuk pada kamu betapa dahsyat, betapa lemahnya syaitan. Ikhwan, ada satu benda yang kita tak perasan Tuhan bagi kat kita. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi benda ni pada kita, bermakna kita telah mendapat segala anugerah pada Allah. Tapi kita tak perasan. Apa dia? Iaitu apabila secara tak nampak Allah Ta'ala campak dalam hati kita kesabaran untuk menghadapi ujian. Ini pemberiannya luar biasa, ikhwan. Siapa pun tak perasan benda ni. Tapi yang itulah kekuatan hidup. Apa dia? Allah campak dalam diri kita kesabaran menghadapi ujian seperik mana pun. Kita tak putus asa dengan Allah. Kita rasa bila Allah settle problem kita, itulah bantuan Allah. Tapi kita tak pernah tahu. Sampai hari ni kita tak tumbang lagi. Kalau kita tengok balik, kita hitung balik berapa jenis khianat syaitan buat pada kita menggunakan manusia dan jin. Tak tumbang kita. Pasal apa kita tak tumbang? Kerana Allah telah campak kesabaran kita melalui untuk hadapi masalah besar. Dulu ikhwan, masa kita belajar dulu, kita baca kitab Riyadhus Salihin. Kalau antum boleh tengok bab sabar. Abdullah bin Abbas satu hari dia duduk dengan, setelah wafat Nabi dah wafat dah, dia duduk. Ada satu orang perempuan. Dalam hadis itu, dalam hadis Abdullah bin Abbas, dia guna perkataan imra'atu sauda, wanita berkulit hitam. Dia lalu Abdullah bin Abbas kata dekat orang-orang lain ni, kepada tabi'in ni, hampa kalau nak tengok seorang wanita ahli syurga duduk berjalan atas muka bumi ni, hang tengok orang tu, kulit hitam tu. Sendiri daripada mulut Nabi kata dia ahli syurga. Dia tak mati lagi. Dia bertanya, apa dia ni? Apa kelebihan dia?
Abdullah bin Abbas kata dia tak ada kelebihan apa. Dia satu wanita, pertama kulit hitam, kedua dia diserang satu penyakit yang tak ada ubat. Kalau zaman dulu orang kata gangguan-gangguan syaitan. Ataupun penyakit-penyakit yang zaman hari itu tak ada nama lagi, penyakit apa. Kanser ke apa ke tak tahu. Tapi masalah dia sampai peringkat akan hilang ingatan, dia tumbang tengah jalan. Tak sedar diri. Dia berjumpa kat Nabi. Abdullah bin Abbas kata, dia berjumpa Nabi. Dia cerita masalah dia kat Nabi. Sebelum Nabi nak beritahu apa kat dia, dia cerita-cerita Nabi dengar. Sepatah Nabi kata kat dia. Nabi kata, in sabarti walakil jannah. Nabi kata, wahai perempuan, kalau hang sabar, untuk hang syurga. Dia mai mungkin dengan hajat nak minta Nabi doakan dia sihat, minta ubat. Nabi kata kat dia, in sabarti walakil jannah. Kalau hang sabar betul, surga hang punya. Dia dengar lagu tu, dia terus kata sepatah. Dia kata, aku sabar ya Rasulullah. Tapi aku minta satu je. Bila aku pengsan, tak sedar, tak mana-mana, aurat aku dipelihara. Dengan buah tu saja dia balik. Nabi wafat. Dia duk kena penyakit tu berulang lagi. Apa keajaiban dia? Keajaiban dia bukan pada ubat, tapi kesabarannya Allah buat dalam hati dia. Itu ajaib hidup dia. Pasal tu Allah start ayat tadi, Allah kata, fasbir. Hampa sabar, hampa akan tengok ajaib. Sabar hampa tu akan buat orang yang kena hampa jadi gila. Dia akan kena 1000 masalah rumah tangga dia. Anak-anak dia semua akan jadi masalah. Rumah tangga dia tak aman. Duit dia tidak ada rahmat. Perniagaan dia tak bagi ketenangan pada dia. Tuhan bagilah macam mana pun kat dia. Dia duk busuk hati sampai dia jumpa kain kapan dan kapuk baru. Apa yang kita buat pada dia? Kita tak buat apa. Kita sabar. Sabar itu adalah benteng. Macam pada wanita tadi. Maka bila Allah nak mengangkat martabat satu hamba, Allah campak kesabarannya luar biasa dalam hati dia. Dan yang ni yang syaitan tak suka kita dapat. Ikhwan, kemudian penulis kata pada kita, Allah Ta'ala menyuruh untuk takut padanya, mewajibkannya dan menjadikannya syarat dalam keimanan. Oleh kerana itu tidak tergambar sedikit pun pada akal bahawa ketakutan akan terlepas dari seorang mukmin sekalipun takutnya masih lemah. Dan tentunya lemahnya ketakutan yang dimiliki tergantung pada lemahnya pengetahuan dan keimanan yang dimilikinya. Tengok waktu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan padamu dan penuhilah janjimu padaku. Nescaya aku penuhi janjiku padamu dan takutlah kepada aku sahaja. Tengok ikhwan, ini yang Allah Ta'ala minta, iaitu kita tunaikan janji kita pada Allah. Apa dia? Janji beriman pada Allah, tauhid pada Allah, tunaikan. Janji bahawa Allah Ta'ala itu hanyalah, dialah As-Samad, tempat kita bergantung, tempat kita sembah, tempat kita meminta. Dialah tempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah dan meminta hanya kepada Dia sahaja. Setelah itu Allah Ta'ala kata, aku tunaikan ahdikum. Apa yang menjadi aufu bi ahdikum, yang menjadi janji aku pada hampa, aku tunaikan. Dan dalam perjanjian itu juga termasuk wa iyaya farhabun. Hanya kepada aku sahajalah, wa iyaya bacaannya. Wa iyaya, dan hanya kepada aku sahajalah farhabun. Hampa semua takut sampai hampa dengar cakap aku. Maksudnya, maka takutlah kepada aku dengan takut yang membuatmu menjaga apa-apa yang engkau kerjakan dan yang engkau tinggalkan untukku. Dalam ayat tersebut dikatakan bahawa seorang mukmin
tidak akan merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi Allah suruh kita tengok ketaatan kita pada dia, ketundukan kita pada taat. Bahasa Arab taat bermakna buat apa yang disuruh. Patuh dalam bahasa Arab inqiyad, dia merujuk kepada makna tinggalkan apa yang dilarang. Kita patuh kerana dia tak bagi buat tu, kita patuh. Kita taat kerana dia suruh buat tu, kita buat. Allah Ta'ala berfirman, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaaluna qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Dan sebahagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain. Wa aqbala, maksudnya hang tengok aku tengok hang. Ba'duhum ala ba'din, setengah belah sana, setengah belah sini, duduk bersemuka, masing-masing duduk berhadap. Yatasaalun, mereka berkata. Berkata ni maksudnya sembang, dia duduk sembang. Ni cerita ahli syurga. Qalu, dia kata apa? Dia kata, inna kunna, sesungguhnya kami dulu, qablu fi ahlina mushfiqin, suatu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Dah masuk syurga dah ni, tapi duduk sembau. Kami dulu, hampa tahu tak? Masa duduk dalam dunia dulu, kami dulu dengan family kami sangat mushfiqin. Mushfiqin maksudnya takut pada Allah, takut kalau kami ni bila mati kena azab. Famannallahu alaina, maka Allah memberikan kurnia kepada kami. Wa waqana azabas samum, macam mana? Wa waqana, Allah pelihara kami azabas samum, daripada azab neraka, yang azab neraka ni kalau kena dahsyat. Tak masuk lagi, tengok dia pun dah pedih mata dah, boleh pecah mata. Azabas samum, azabnya sangat dahsyat. Inna kunna min qablu nad'uuhu, sesungguhnya kami menyembahnya sejak dulu. Sejak mana? Sejak di dunia dulu kami dah sembah Allah. Innahu huwal barrur rahim, Allah Ta'ala itulah, dialah yang maha melimpah kebaikan dan dialah yang maha penyayang. Ini penulis nak kaitkan dengan apa? Dengan orang yang beriman itu masuk syurga. Dia masuk syurga dengan sifat apa? Mushfiqin, takut pada Allah. Itu yang penulis kata awal tadi, ini sifat tingkatan ahli syurga. Masa duduk dalam dunia, mereka takut. Mereka takut dengan azab Allah. Mereka takut dengan azab Allah, mereka takut. Pasal tu ikhwan, ayat ni menjadi dalil pada kita. Kita tak boleh duk wirid dengan wirid tak tentu hala tu. Tuhan, bukan syurgamu yang aku mau, bukan azabmu yang aku takut. Sebab ayat ni kata ahli syurga takut dengan azab. Saya pun dah lupa dah macam mana kita orang duk baca. Dia apa, tak silap saya, dia sandarkan kepada Rabi'atul Adawiyah. Dalam satu doa dia baca, bukan syurgamu yang aku mau, bukan nerakamu yang aku takut. Kalau aku beribadat mau syurgamu, maka kau jauhkanlah aku daripada syurga sejauh-jauhnya. Kalau aku ibadat mau kerana takut nerakamu, kau balinglah aku masuk neraka. Tapi aku ibadat semata-mata kerana rindu padamu, ya Allah. Tak apalah nak sandak kepada siapa baca pun, sandak bila. Tapi nak sandak lagu mana? Ayat ni kata tak boleh. Ayat ni kata ahli syurga masa dia duduk dalam dunia, mereka sendiri kata, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Kami takut pada Allah, takut azab dia. Lepas tu famannallahu alaina, kami dapat rahmat Allah, keampunan Allah. Maka dengan itu wa waqana azabas samum, Allah yang menyelamatkan kami daripada azab tu. Kami tak mau azab tu. Bahkan kami daripada dulu lagi punya tak mau azab, duk sembah Allah. Allah dengan sifat dia al-barru.
Ar-Rahim. Firman Allah, penulis kita cuba tengok dalam ayat ni, firmannya Allah guna perkataan musyfiqin. Maksudnya, mereka takut untuk berbuat maksiat terhadap Allah sambil terus melakukan ketaatan padanya. Itu makna musyfiqin. Pasal tu dikatakan, siapa kata? Imam Ibn Rajab Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika dia memberi pandangan apa makna taqwa. Kata taqwa itu apa dia? Melaksanakan perintah Allah kerana mengharapkan syurganya, mengharapkan pahala dari syurganya, meninggalkan larangannya kerana takut pada azab api nerakanya. Itu telah dipakai takrif yang macam tu oleh ulama salaf. Firman Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tengok, yakhshawna rabbahum bil ghaibi, mereka takut pada Allah, apa dia dapat? Maghfirah dan ajrun kabir, keampunan dan ajr, pahala yang besar, syurga. Pahala yang besar, syurga. Lepas tu bukan saja dapat pahala yang besar, syurga, mereka mendapat ziyadatul husna, tambahan lagi. Apa dia? Melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Semuanya berpunca daripada apa? Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka takut pada Tuhan mereka yang lama duduk dalam dunia ni tak pernah nampak Tuhan dengan mata kepala. Besok masuk syurga, boleh tengok Tuhan. Okey kah? Time kita? Okay. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Kita baca yang kedua ni sebab sama. Iaitu At-Tirmizi meriwayatkan dalam jami'nya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, iaitu Nabi baca ayat ni, ayat 57 sampai 61 daripada surah Al-Mu'minun. So bila Nabi baca ayat ni, maka Aisyah tanya kat Nabi, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Qalat Aisyah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriquna? Qala la ya binta Siddiq walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Ini dalam riwayat At-Tirmizi. Baik. Aisyah tanya Nabi, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ni. Ayat di atas tu. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang kerana takut azab Rabb-nya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Dan mereka tidak mempersekutukan Rabb-nya. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang dahulu, orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Aisyah kata, aku bertanya, iaitu pada ayat yang ke-60 tu, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yakni sedekah dengan hatinya rasa takut. Walladzina utu ma atau wa qulubuhum wajilah. Depa bagi satu benda yang Allah bagi pada depa dengan hati yang sangat gentar, takut. Aisyah kata,
Apakah mereka orang-orang yang meminum khamar? Mereka ni orang yang berzina, mencuri. Aisyah kata, ya Rasulullah, mereka ni, adakah mereka ni, mereka buat baik ni semua ni, mereka bagi sedekah lah, bagi apa, sebelum tu mereka buat jahat. Pasal tu mereka jadi takut. Mereka takut Allah tak terima sedekah mereka. Tadi ni mereka terzina lah, terbuat jahat apa-apa. Lepas tu, mereka jadi takut. Mereka nak minta Allah Ta'ala ampun dosa mereka balik. Lepas tu mereka pergi sedekah. Adakah mereka ni game macam ni? Orang-orang yang pernah minum arak, pernah buat zina, pernah mencuri, lepas tu mereka cover balik dengan kebaikan. Adakah mereka macam ni? Bila mereka bagi kebaikan, mereka ingatlah hati, ya Allah, Tuhan pandang tak zina aku buat tadi tu. Adakah mereka jenis lagu tu? Orang jenis buat jahat ni? Nabi menjawab. Nabi kata, bukan wahai putra As-Siddiq, bukan anak wahai puteri As-Siddiq, tetapi mereka adalah orang yang puasa, orang yang salat, orang yang sedekah, namun mereka takut kalau amal mereka tidak diterima. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dengan kebaikan. Dah, dia pun bukan lagu tu, dia pun orang buat baik, tapi dalam hati dia tu ada rasa takut pada Allah. Sebab apa? Sebab mereka ni orang yang tak sombong dengan ibadat. Kalau orang yang sombong dengan ibadat, kita nak takut apa? Kita dah beramal, Allah mesti terima. Itu sombong. Itu orang i'timad, berpegang dengan amal. Mereka ni tak. Mereka ni masih takut, ya Allah, aku dah semayang. Dia doa pada Allah supaya Allah terima tu, seolah-olah dia bukan macam buat baik. Dia punya takut kalau Allah tolak akhirat. Maka Aisyah kata, inilah orang-orang yang dimaksudkan dalam hati mereka itu ada takut pada Allah. Lepas tu, di belakang ni hadis Nabi SAW. Ini kita berhenti dekat ni ya. Wallahu ta'ala a'lam. Hari ni saya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka